Sambutan hari lahir Ibu Bella Astila dan bakal mentua Syed Saddiq meriah berbanding tahun lepas. Cuba duduk, kita buffet, boleh order ambil. Happy birthday to Mama. Happy birthday to you. For my Iron Lady Bella Astila. Selamat hari lahir wanita versi original yang melahirkan lebih ramai wanita versi yang lain. Tanpa sayang dan kasih sayang seorang ibu, mustahil untuk mana-mana anak berjaya. Thank you very much. Selamat hari jadi. Moga dipanjangkan umur. Dan saya masih tak percaya yang Mama dah umur 49 tahun. Itu je lah. Terima kasih. Sama-sama ataupun biar Kak Long pergi dulu sebab Kak Long mungkin tidak akan dapat Nina tahu lah nanti kalau dia nak kawankan Kak Long itu kehilangan Mama. Terima kasih sebab menjadi Mama yang paling hebat sebab kadang tengok Mama tak paling kenal macam ke flash pun kalah sudah sini sana Mama dengan Kak Long selamanya Kak Long akan cuba. A very short poem yang saya bawakan sebentar tadi. In every smile, love softly stays. You shape your heart in countless ways. Selalu tegur adik kalau ada kesalahan, sedek-sedek. Sama. Ini sama kopi. Masya Allah. Ya, nanti memang dia tak lebih bangga. Cukup je bangganya, dia ada limit sekejap ni. Sangat. Nampak marah orang. Ada tak? Orang dah tengok banyak ni, 7,000 lebih ni. Kena komplain tu. Orang nak tahu komplain. YB kena cakap. YB nak komplain. YB, kenapa komplain tadi YB? Tak, saya nak komplain kat Era kerana pada Jumaat lepas bila dia cuba scam saya dengan panggilan Ana iaitu Bella, dalam suntingan yang dia post tu dia cut macam saya tak tahu. Macam YB 1 minit tahu. awal jadi saya tak kenal. Padahal YB tahu. Padahal YB tahu dah. Daripada hello assalamualaikum, ni bukan Bella ke ni? Dah tahu dah. Alah, suara very distinct, tak kenal. Come on lah. In the heart. In the heart already. Ni dia nak tambah-tambah lagi lah. Tapi betul in the heart, betul, kena tahu. Tapi jadi ni YB. Ya, itulah. Hey, Cikgu daripada Negeri Sembilan. Wah, Negeri Sembilan. Cikgu daripada Negeri Sembilan. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu suka ke dengan lagu Lebih Indah Berpisah ni? Ya Allah, Tuhan aja yang tahu naik bulu roma cikgu kalau Ya Allah. Terima kasih. Terima kasih banyak cikgu. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi cikgu apa Itu Bella ada ke tu? Macam mana cikgu? Itu Bella ke? Ya saya. Allah, saya minat sangat cikgu, minat lah lagu kamu tu. Ya Terima Allah, kasih. sampai naik bulu roma kalau dengar. Ya Allah, terima kasih cikgu. Ya Allah, pujian ni. Terima kasih. Saya blushing. Terima kasih. Alhamdulillah. Minta je support dan doakanlah lagu ni untuk Bella dan juga Mas Adi Kulinda. Ya. InsyaAllah, mudah-mudahan Bella tegur berjaya ya Bella. Cikgu dah tengok ke video klip lagu Lebih Indah Berpisah ni? Hamidah, ya Allah, memang best sangat dia orang berdua menyanyi tu. Memang bak bola untuk anak-anak muda dan untuk semua peringkat umur. Bella memang pandai dia penyanyi. Kalau cikgu nyanyi sekadar Baba Black dia. Okey. Kenapa macam gitu? Bella memang lah. Cikgu puji Bella. Terima kasih. Bayangkan cikgu pun dengar lagu Wah, Lebih Indah terima kasih, Berpisah ni. cikgu. Maknanya dalam bait-bait lagu tu kan, kalau dengar dia punya lirik tu apa semua, macam mana cikgu tengok dia punya penggunaan Ya. ayat-ayat tu? Ini cikgu kan? Cikgu masih mengajar ke cikgu?
Oh cikgu, dah bagus cara ni. Tu teringat kan anak murid ramai yang suka menyanyi tapi dia orang suka lah lagu Bella-Bella. Masya Allah. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Kita banyak. daripada tadi duk cikgu. Nama cikgu siapa cikgu? Itulah. Orang kalau glamour panggil Cikgu Sherry. Cikgu Sherry? Cikgu Sherry. Wow. Nama sebenar? Panjang nama cikgu. Siapa nama cikgu? Cikgu Sharifah Mahani. Astaghfirullah. Allah Akbar. Ini kerja era ni, ya Allah. Bella, siapa pun tak tahu Bella pasal ni. Ya Allah, Tuhanku. Dia tu saya je sounds familiar. Dia tak jahat. Dia nakal. Dia nakal. Sama dengan YB Syed Saddiq pun nakal juga. Tak. Saddiq tak. Kamu Saddiq tak nakal kan? Tak. Dia hanya sekali dua je dia hantar ke bilik disiplin. Tak banyak kali. Terima kasih. Thank you so much. Saya terkejut. Ya Allah, berdebar. Terima kasih. Terima kasih. Lagu Bella memang penuh erti liriknya. Alhamdulillah. Kepada semua peringkat teruskan. Terima kasih. Ni komposernya dekat sini juga dari Jakarta, Mas Adi Govinda. Amin. Terima kasih Ibu. Ya, bagus. Ini semua bagus lagu untuk semua peringkat umur dan liriknya mudah dipahami. Teruskan. Bella, Ya. mungkinlah pendengar era dia tak tahu. Cuba explain siapa sebenarnya kau ni. Sharifah Mahani adalah ibu kepada YB Syed Saddiq. Orangnya Masya Allah sangatlah baik, budi pekerti, cantik pula tu. Lepas tu sangat kelakar, orang tak tahu. Wow. Kan kalau dengar tadi cara komen pasal lagu Bella, Sebenarnya macam kenal suara tu, tapi ni cara komen lagu ni betul ke dia macam tu? Terima kasih. Tapi cikgu memang suka dengar lagu Bella kan? Suka. Memang suka. Sebab cikgu suka lagu-lagu yang romantik. Sebab orang ni pun romantik dengan Abu Ya. Tu mungkin tengah masak minum petang, betul tak? Tu tak apa. Ini budak-budak nakal. Ya. Memang dah hantar ke bilik disiplin. Syasha. Okey, tak apa. Nanti saya tolong cubit dia. Cikgu terima kasih banyak-banyak sebab sudi bersama kami di Petang Era cikgu. Sama-sama dan tahniah atas kejayaan lagu tersebut. Terima kasih. Alhamdulillah. Thank you so much. Terima kasih guys. Salam. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton video kami, tapi jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng.